Hari ini 5 Jun 2025, kami berada di Kampung Jaya Rampur, wilayah Perak Naga Nepal lah. Yang mana pada hari ini program agihan fidyah bagi penduduk kampung. Dan insya-Allah seramai 58 keluarga akan menerima manfaat. Yang mana mereka akan menerima beras 10 kilo, minyak 2 kilo dan juga gandum 1 kilo. Alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 6 sepenuhnya hari Adha hari utama, kami berada di Kampung Jaya Rampur, yang mana di kampung ini kami akan korbankan 2 ekor kerbau, yang mana kalau dapat tengok 2 ekor kerbau ini akan disembelih di sinilah. Dan insya-Allah korban ini akan diagihkan kepada penduduk tempatan, lebih kurang seramai 500 orang yang akan mendapat manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, proses sembelihan sebentar tadi telah selesai untuk 2 ekor kerbau, yang mana dua-dua ini adalah sembelihan korban tuan-tuan dan puan yang telah percaya dan setia untuk kami lakukan korban untuk anda. InsyaAllah korban anda diterima oleh Allah, dan semoga daging-daging korban ini menjadi santapan ataupun dimanfaatkan oleh penduduk kampung ini.